Kejohanan Manol Malaysia Sains Kedah 10 sepasukan 2025 edisi yang kedua. Perlawanan akhir plate di antara Saina bertemu dengan Akademi Rugby Terengganu. Perhatian kepada pasukan Hosba dan pasukan Jalan 3, anda diminta untuk bersedia sekarang juga. Akademi Rugby Terengganu menggunakan jersey berwarna putih hitam, manakala Hosba menggunakan jersey berwarna Saina menggunakan jersey berwarna biru. Saina pasukan daripada Kedah dan Akademi Rugby Terengganu. Sepak mula daripada Saina. Pemain bernombor 12 Nabil, pemain nombor 12 tadi. Line out untuk pasukan Saina. Berada di sana nampaknya sekarang pendek. Tidak dibenarkan lagi, kata pengadil perlawanan. Selepas ini akan berlangsung tempat ketiga dan tempat keempat bagi kategori Cup di antara Jalan 3 bertemu dengan Hosba. Apakah yang berlaku di sana? Ball not straight. Balingan ke dalam tidak tegak ataupun berat sebelah. Winger pasukan Saina Ahmeng berada di ujung padang ini. Nakil selaku center pasukan. Bola berpihak kepada Akademi Rugby Terengganu. Ad free kick untuk pasukan Ad Akademi Rugby Terengganu. Satu-satunya wakil Terengganu yang menghantarkan pasukan ke kejohanan ini. Kedudukan masih lagi 0-0. Lepas main ini, pemain yang bernombor 22 Farid Zubil. Lepas main ini nombor 20 Muhammad Fidaus. Nampaknya Fidaus berada di bawah. Penalti. Offside, kata pengadil. Nampaknya scrum half pasukan Muhammad Iktisam di situ. Scrum half pasukan Akademi Rugby Terengganu. Azril, pada nombor 7 nampaknya di situ. Syazwan. Try yang pertama daripada adik Syazwan berjersey nombor 7. Di hujung padang sana menjadikan Akademi Rugby Terengganu berada di hadapan dengan 5-0. Tidak masuk situ, kedudukan kekal 5-0. Akademi Rugby Terengganu berada di hadapan ketika ini. Sepakan mula daripada pemain Akademi Rugby Terengganu. Ad jauh ke belakang mencari pemain Sainah bernombor 21
Akil ketika ini. Akil masih lagi bola dalam kawalan Akil. Bola dikeluarkan, masih lagi menggunakan forward pasukan bernombor 18 Umar. Nampaknya tackle bawah. Jadi benarkan bajing di bawah. Layangan kad kuning ataupun simbin dikeluarkan selama 2 minit untuk game ini. Banyak itu dia. Nombor 17 yang ditugaskan untuk membaling bola ke dalam, Ryan kini sudah bersedia. Scrum half mereka Ismail, Jude Ismail. Penalti. Tackle bawah. Ismail ketika ini. Enos Ismail pemain kecil ini. Nampaknya Ismail di tackle di atas kata pengadil. Ahmeng ketika ini. Forward pasukan lagi Akmal. Ismail 12. Ryan ketika ini. Lepas main ni nombor 5. Adam tidak lepas Adam. Nampaknya sekarang kedudukan ketika ini jangan bagi ruang. Go out. Kesian Ismail kena tackle seorang. Ismail adalah pemain yang kecil tapi lincah dari pasukan Saina Kedah. Banyak pressure. Scrum pasukan Saina ketika ini. Saina telah pun masuk ke dalam kawasan 22. Pasukan Akademi Rugby Terengganu ini. Saina mencari mata penyamaan ataupun mata pendahuluan untuk memimpin perlawanan ini di dalam perlawanan akhir kategori plate. Nampaknya jurulatih pasukan memberi arahan daripada tepi padang untuk anak-anak buahnya. Nombor 9 Ismail. Nampaknya Ismail perlulah ke belakang dahulu sebelum melakukan tap. Nampaknya menggunakan forward pasukan. Masih lagi bola dalam kawasan Saina. Holding ball pula. Sayang sekali sudah pun masuk ke dalam kawasan 5 meter Akademi Rugby Terengganu. Sepakan bola tidak keluar. Nanti tangkap Ismail. Itu Ismail. Langgar kaki rakan sepasukan pula Ismail. Nampaknya nombor 8 Bashir dimasukkan. Nombor 12 Nabil. Masih lagi Nabil. Masih lagi Nabil. Penalti kerana menarik collar. Dangerous tackle kerana menarik collar dan membaling keluar. Satu lagi kad kuning dilayangkan Simbin. Jika pemain dilayangkan kad kuning ataupun simbin dikeluarkan 2 minit daripada perlawanan. Ketika ini mereka hanya meninggalkan 9 pemain di dalam padang.
dan Saina 10 pemain. Kelebihan satu pemain untuk Saina ketika ini. Pick and go. Masih lagi pick and go. Pick and go lagi sekali. Try untuk Saina. Untuk Saina menyamakan kedudukan. Jika drop goal ini masuk, Saina akan berada di hadapan dengan keputusan 7-5. Apa-apa pun bergantung kepada tendangan ini. Tendangan akan diambil oleh Nabil. Nabil mengambil tugasan ini untuk menambah lagi 2 mata untuk pasukan Saina. Pasukan yang berasal daripada Kedah. Jalan 3, anda diminta untuk bersedia di game tanah sekarang juga. Selepas perlawanan ini, kita akan menyaksikan perlawanan di antara Jalan 3 menentang Hosba dalam merebut tempat ketiga dan keempat kategori Cup di kejohanan Manol Malaysia. Sain Kedah 10 sepasukan. Come on Saina. Nampaknya Rosilah. Last play untuk game ini. Yellow card nampaknya. Dia telah pun menerima 2 kad kuning sebelum ini. Nampaknya menerima layangan kad merah dan terpaksa meninggalkan perlawanan ini. Ketika ini pemain Akademi Rugby Terengganu hanya 8 orang di dalam padang. Seorang simbin dan seorang telah dilayangkan kad merah. Mereka mempunyai kelebihan 2 pemain ekstra. Main. Siapakah di ujung sana? Di manakah Ismail ketika ini? Nampaknya out. Tamat sudah separuh masa yang pertama dengan kedudukan 7-5. Sekali lagi kita bawakan siaran langsung ini dari Padang Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Kedah Darul Aman. Dengan anjuran Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa dan Sains Kedah Eagle. Penaja rasmi kita Manol Malaysia dengan kerjasama Green Cottage, Forward Rugby Wear, Kerambit dan juga Metro. Tadi dia lekat yang bagi bawah tu dia. Lepas tu kena kali kedua kat tengah.
Berat ref, nampak. Nampaknya Jai. Sekarang Art lawan Saina ya. Sekarang kedudukan Art Akademi Rugby Terengganu 5, Saina 7. Dan Akademi Rugby Terengganu telah pun dilayangkan kad merah kepada seorang pemain dan kad kuning seorang pemain. Perhatian kepada pasukan Hasba dan pasukan Jalan 3. Anda diperhatikan bersedia di game kanan sekarang juga. Dengan suara perhatian kepada pasukan Hasba dan pasukan Jalan 3. Video. Bersedia di game kanan sekarang juga. Jangan berat sebelah sangat, apa payah nak bawa tu. Itulah. Dalam sukan ini kita tidak dapat mengatakan apa-apa kerana segala keputusan dibawa nampaknya Tor jam berapa main? Tor selepas game ini game tempat ketiga dan keempat bagi kategori cup di antara Jalan 3 bertemu Hosba. Dan final ataupun perlawanan akhir cup di antara Tor A menentang King Edward. Sebentar saja lagi. Nampaknya Saina Ismail. Penalti untuk Art. Banyak Art di situ. Lagi Art. Banyak advantage untuk pasukan Akademi Rugby Terengganu. Nampaknya pemain bernombor 24 ini. Itu dia pelanggaran demi pelanggaran dilakukan. Nombor 15 penalti offside. Muhammad Akil 15 tadi. Simbin di situ. Ref mata tengok ref. Jai ni marah betul dengan ref AR function lah. Nampaknya kewibaan ref telah dipertikaikan di sini. Nampaknya apakah keputusan yang dibuat oleh pengadil perlawanan kali ini? Penalti untuk pasukan Akademi Rugby Terengganu. Tak dapat nampaknya itu Ismail. Nampaknya sekarang kedudukan nampaknya Akademi Rugby Terengganu melakukan try. Kedudukan sekarang 10-7. Masuk.
Kedudukan terkini 12-7. Lepas pemain ini, pemain pasukan Saina ini nombor 19 Amal. Amal dibantu oleh Adam yang berada di situ nombor 5. Di manakah Ismail ketika ini? Nampaknya di situ Nabil. Nampaknya itu Is. Sayang kalau mereka membaling bola tanpa melihat kawan-kawan. Ami lepas. Break di situ. Aju nampak lepas di situ Ismail. Ini Ismail. Lepas main ini di-tackle lah pula pemain 21 ini Akil. 18 yang berada di situ Umar. Nampaknya penalti lagi untuk pasukan Kedah ataupun Saina. Ada kecederaan yang berlaku di sana. Seorang pemain dikenakan kad kuning dan seorang pemain lagi kad merah untuk dalam perlawanan ini. Tukaran dilakukan kerana ada pemain mengalami kecederaan ketika ini, kecederaan ankle. Drive dilakukan oleh pasukan Saina untuk mencari mata penyamaan. Kini 9 lawan 10 atau 9 lawan 9. Try. Nampaknya Saina mencari try penyamaan ketika ini yang dilakukan oleh pemain yang besar itu. Mungkinkah Pak An? Kedudukan ketika ini 12 sama. Sama ketika ini. Dah masuk dia selesa dah tu. Kedudukan ketika ini seri 12 sama. Tinggal lagi 2 minit berbaki masa.
Lepas pula kali ni. Pindahkan kereta anda sekarang juga. Dapat. Dengan suara perhatian kepada pemilik kereta JWX 8161 dan PNL. Kaki dia terlipat tu. Ada pemain tu kaki terlipat tu. Anda sekarang juga. Nampaknya medik. Pernah kena dulu patah. Dia terlipat macam Keram. Maaf, ketika ini sedang berlangsung dari padang Sekolah Menengah Sains Sultan Muhammad Jiwa, Kedah Darul Aman. Anda sekarang berada di kejohanan Manol Malaysia Sains Kedah 10 Sepasukan 2025 edisi yang kedua. Sedang berlangsung ketika ini kategori final plate di antara Saina menentang Akademi Rugby Terengganu. Akademi Rugby Terengganu mendapat penalti. Lihat kami tu dibaling keluar. Nampaknya tidak ada mistik yang boleh mereka lakukan. Mereka tidak boleh buat apa saja sebarang kesilapan ketika ini kerana kedua-dua pemain akan mencari kemenangan dan memberikan komitmen. Banyak sekarang banyak set baru dilakukan oleh forward pasukan Saina ini. Itu dia. Yes. Sayang pemain bernombor 13 ini. Ameng terlepas bola pula. Masa tinggal lagi beberapa minit saja lagi. Kedudukan masih lagi 12 sama. Adakah masuk ke alam penentuan sudden death? Banyak masa sebenar tak tamat. Last play kata referee. Bola pada tangan scrum half pasukan Terengganu. Nampaknya banyak lepas Saina. Lepas masuk ke dalam pula. Pemain bernombor 10 ini. Siapa nama beliau? Is. Nampaknya Is. Buka.
Forward pass. Nampaknya masa telah pun tamat dengan kedudukan 12 sama. Kita ke masa penentuan ataupun sudden death. Pasukan mana yang mendapat mata dia akan menjadi pemenang untuk sudden death ini. Nampaknya jurulatih perlu memberi ataupun membetulkan kembali pasukan mereka. Kita sekarang berada di kejohanan Manol Malaysia Sains Kedah. 10 sepasukan. Kita beri sebentar laluan azan berkumandang. Mantap. Sorry tanya terlepas siapa pula? Sorry tanya lepas ni perlawanan siapa pula? Selepas ini perlawanan di antara tempat ketiga dan tempat keempat Cup. Di antara Jalan 3 bertemu dengan Hosbar. Manakala final bagi kategori Cup pula King Edward akan bertemu Thor A. Belum, ini final plate. Kita beri laluan azan. Sekarang bermula separuh masa yang kedua bagi kategori final plate ini di antara Saina menentang Akademi Rugby Terengganu. Nampaknya Saina berada di kawasan 22 meter ataupun di dalam kawasan 22 meter pasukan Akademi Rugby Terengganu. Sekarang nampaknya Ismail
Ismail ditugaskan untuk memasukkan bola ke dalam skrum. Dan dia akan mengawal pergerakan bola ketika ini. Punya Ismail. Advantage untuk Saina. Oh, nampaknya penalti. High tackle. Nampaknya mungkinkah Simbin ataupun layangan akad kuning untuk pasukan Akademi Rugby Terengganu bermain dengan 8 orang pemain. Masih lagi ingin bermain di tempat yang sama. Try untuk pasukan Saina. Dan tamat sudah perlawanan ini. Dan kemenangan berpihak kepada pasukan Saina dengan mata 17-12. Akademi Rugby Terengganu mendapat Naib Johan Pelit